Hai guys, kita ada satu unit Myvi. Yang ni spek apa? Rasanya macam advance spek tahun 2021 Tapi owner pun jaga, pandai main kereta, pandai make up. Dia dah tukar Sirion, Daihatsu Sirion. Exhaust disc sport, number plate crystal. And then ni kunci lagi. Kita tengok dalam interior dalaman pun dia dah balut. Tengok gayanya, yang ni macam hatchback ni rasa, bukan advance ni. Ni bukan advance, ni hatchback. Dia datang hatchback, tapi dia dah balut lah. Seat dia semua dah balut. Kereta cantik, wangi pun wangi. Owner jaga. Lepas tu center mirror dia zoom. Dia dah pakai zoom punya center mirror yang color biru tu. Apa, anti silau dia panggil. So yang ni dia dah keyless entry. Bahagian tengah center lock. Kita tengok dulu apa ada dekat belakang. Okay, belakang pun dia dah balut. Memang ori dia tak macam ni. Yang ni dia setting untuk H, tapi dia balut, pergi hantar balut. Tapi memang okey, kemas. Kereta pun bersih ni sebenarnya. Kereta belum cuci saja. Cantik pun cantik. Yang nak loan 9 tahun masih boleh. Kereta ni boleh loan 9 tahun. Push start button, keyless entry semua ada lah. Yang ni model 4 speed auto. Dia belum CVT. Sebab model hujung 2021 baru dia masuk CVT type. Lampu depan dia lain. Yang ni lampu dia ada fog lamp. Yang tu dia lampu LED. Macam DRL lah. Okey, itu saja. Yang berminat boleh WhatsApp saya 0177145604. Yang nak loan, full loan ke apa semua, nak try loan dulu, boleh WhatsApp saya. Letak booking sikit untuk kita masukkan loan saja. Jangan risau, kereta duit kita akan full refund. Sebab kita company berdaftar, kita tak akan makan duit orang. Jangan risau. Kereta boleh check dulu dekat Scroot ke whatever, boleh check dulu nombor ni. Ada apa-apa problem, kalau tak ada nak try masuk loan, boleh. No problem. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.